So gigi palsu kalau dia patah boleh repair ataupun tak. Gigi palsu in general ada 3 jenis. Akrilik yang jenis tapak keras, yang fleksibel dan juga yang tapak krom ataupun yang besi. Untuk jenis akrilik kita boleh repair sama ada kalau dia patah ataupun gigi tercabut ke, still boleh repair. Tapi untuk fleksibel dan juga cobalt chrome ataupun yang jenis besi, kita tak boleh repair. Yang ni dia lebih complicated. Mungkin ada lab ataupun makmal yang boleh repair tapi jaranglah saya jumpa. So kebanyakannya kalau yang jenis akrilik kita masih lagi boleh repair. Cuma korang kena ingat, once gigi palsu ni dia patah ke, gigi dia tercabut ke, nak tambah gigi ke, dia dah tak sama macam yang original. So kalau once dah patah, terjatuh ke, terpijak ke, biasanya saya akan recommend untuk buat baru sebab dia akan lebih kuat dan tahan lama. Jangan lupa untuk save dan share video ni, nanti senang korang nak refer. Kalau ada komen, boleh juga drop dekat bawah.